Okay guys, kalau rasa macam nak duduk dekat Scandinavia tapi tak cukup modal lagi nak migrate kat sana, boleh consider dekat rumah belakang saya ni. This is the 8 at Elmina Green. Hari ni saya nak jual rumah kat belakang saya ni. It's a brand new semi house, newly completed, jenis freehold, individual title, tapi still in a guarded community dan ada macam-macam facilities lain lah seperti basketball court, jogging track, and then ada juga macam-macam jenis court, playground dan sebagainya. Bukaan rumah ni adalah 40 kaki kali 80. Di bahagian tepi ni ada tanah lebih kurang 10 kaki. Actually quite big juga. Nak buat garden ke, nak extend ke tepi, nak tutup lagi, nak besarkan lagi pun boleh juga, because this is an individual title. Kat belakang depan ni boleh muat parking at least 2 ke 3 kereta. Selain daripada tu, dekat sini ada delivery box. Beli barang online, nak deliver sangat senang. Ada juga isolator dekat sini. Okay, kalau anda ada kereta EV nak pasang wall charger, jangan risau. Sekarang jom kita masuk ke dalam rumah. Okay, first kali akan ada macam foyer entrance, and then on the side is the spacious living area. Then this is where you put your TV, sofa dekat bahagian sini, and this will be your dining area. Okay, ini adalah kitchen area dia. Kalau tak cukup besar kitchen ni, boleh extend ke bahagian tepi. Dekat bahagian belakang pun ada tanah yang agak besar lagi. Yang ini ialah +1 punya area. Jadikan pantry area pun boleh. Kalau jadi maid's room, sini boleh tutup terus, letak pintu. So yang ini toilet untuk maid, dan jangan risau untuk tetamu ada juga toilet yang satu lagi. Ada wheelchair, jangan risau, sini ada ramp. Kat bawah ni ada satu bilik tidur. So bahagian bawah tangga ni boleh juga jadi play area. Nak tutup pun boleh juga. Boleh jadi storage area dekat bahagian dalam ni. Naik ke atas, ini adalah dia punya family area. Memang besar dan rasa besar juga sebab ada tingkap yang sangat besar dekat sini. Okay, yang paling best sebenarnya master bedroom ni, nampak tu? A-frame Scandinavian concept. Wow, one of the best design yang ada dekat sini lah. Sini ada wardrobe area, dressing table area, semua boleh letak dekat sini. Plus point dekat master bedroom ni, dia punya bathroom memang sangat best. Ada bathtub dekat sini, ada showering dekat sini, the handheld shower, ada his and her punya sink. Yang sini ada satu je lah, takkan nak share pula kan. Second bedroom, and ada attached bathroom dekat sini. This is the third bedroom. Yang ini dia attach sekali dengan Jack and Jill punya bathroom. Alright, rumah yang kita tengok dekat The 8 at Elmina Green nak dijual dengan harga 1.7 juta ringgit sahaja. Okay, memang menarik konsep dia, it's a Scandinavian punya theme. Kalau berminat, boleh contact saya sekarang.